mana-mana anak, mana-mana insan yang ibu atau ayahnya, sama ada salah seorang atau kedua-duanya sekali, yang masih hidup dengan dia dalam keadaan sudah tua, tetapi tidak dapat menjadi jalan dia masuk syurga, maka binasalah anak itu. Seorang anak, mak dia ada, atau ayah dia masih ada, atau mak dan ayah dia masih ada, dalam keadaan mak ayah dia sudah tua. Tiba-tiba dia tak layan mak ayah dia tak berbakti pada mak ayah dia tak nampak bahawa yang ada tu, si tua yang ada tu, kunci syurga kamu. Dia tak nampak. Bila tak nampak, dia tak peduli. Dia tak endahkan. Maka Nabi kata, inilah kebinasaan kepada seseorang yang tak nampak bahawa mak kamu yang tua, ayah kamu yang tua bukan beban. Kunci syurga kamu.